Dalam persidangan Durbar 1903, Sultan Idris dari Perak mencadangkan satu usaha yang positif yang perlu diambil oleh pihak British bagi menyediakan anak-anak peribumi demi kepentingan negeri-negeri Melayu bersekutu. Cadangan baginda telah disokong oleh Raja-Raja Melayu bersekutu dari negeri Pahang, negeri Selangor dan dari negeri Sembilan yang juga merupakan nama-nama rumah sukan. Peringkat awal penubuhan pelajar-pelajar terdiri daripada golongan atasan. Kelas pertama terdiri daripada 11 orang bersama Encik Hargreaves, pengetua pertama Kolej Melayu, dan 2 orang guru, Encik F.A. Van Reenen dan Encik R.C.W. Rollins. Di sinilah pemimpin-pemimpin negara dilahirkan. Kini Kolej Melayu menempatkan pelajar-pelajar yang cemerlang dari seluruh Malaysia. Bahagian pentadbiran dikenali sebagai New School dirasmikan pada tahun 1955. Di bahagian pentadbiran terdapat blok utama yang menempatkan pejabat pengurusan dan 24 buah kelas. Bagi mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif, penekanan kepada keceriaan dan kekemasan kelas diberi keutamaan sejajar dengan visi kecemerlangan dan kesejahteraan. Bilik dokumentasi diperkenalkan bagi menempatkan maklumat mengenai guru, pelajar dan sekolah bagi memudahkan pengurusan. Di bahagian ini juga ditempatkan makmal sains, pusat sumber, bilik-bilik khas dan 2 makmal komputer selaras dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang cemerlang. Dewan Hargreaves merupakan pentas utama untuk menjalankan segala acara rasmi Kolej Melayu. Selesai waktu PNP, pelajar-pelajar akan bergerak ke bahagian asrama untuk makan tengah hari dan solat Zuhur. Bahagian asrama atau lebih dikenali sebagai Big School merupakan mercu tanda bagi Kolej Melayu. Pada 2 Januari 1905, atas persetujuan kerajaan British, Big School dibina atas tanah seluas 40 ekar yang diperolehi atas inisiatif Sultan Idris dan dikenali sebagai Malay Residential School pada peringkat awal penubuhan. Pada tahun 1909, Kolej Melayu telah dirasmikan oleh Sultan Idris dan Malay Residential School ditukarkan kepada Malay College Kuala Kangsar. Pada asalnya merupakan blok pentadbiran, kini Big School merupakan asrama bagi para pelajar di overflow dan diperluaskan kepada West Wing dan East Wing. Dewan Carey merupakan dewan makan utama bagi Kolej Melayu. Pelajar-pelajar Kolej Melayu juga dibahagikan mengikut 4 rumah sukan iaitu Rumah Idris, Rumah Ahmad, Rumah Sulaiman dan Rumah Muhammad Shah dengan tujuan menimbulkan semangat setia kawan dan bersatu padu di kalangan pelajar-pelajar. Menyedari hakikat bahawa pelajar-pelajar tingkatan 1 yang masuk ke Kolej Melayu perlu diberi perhatian, maka mereka ditempatkan di asrama persediaan atau prep school yang terletak di bahagian pentadbiran. Di sini pelajar-pelajar tingkatan 1 dilatih menjalani kehidupan di asrama seperti menepati masa, berdisiplin, makan bersama dan bergaul mesra ketika di dalam asrama. Budaya bersaing di kalangan para pelajar tingkatan 1 bukan sahaja dilihat di dalam kelas, malah di dalam gelanggang dan di padang.
Tamat tingkatan 1, pelajar-pelajar ini ditempatkan di asrama baru atau new hostel bagi terus melengkapi diri menjalani kehidupan di Kolej Melayu. Pelajar yang berkualiti ialah pelajar yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Rugby merupakan permainan utama di Kolej Melayu. Permainan lain seperti bola sepak, hoki juga diberi penekanan. Di peringkat antarabangsa, pertandingan rugby di antara Vajiravud College, Bangkok diadakan setiap tahun. Selain itu, pertandingan persahabatan bersama Victoria Institution dan Kolej Yayasan Saat juga diadakan. Pasukan sorak merupakan satu tradisi yang unik di Kolej Melayu. Setiap kali pertandingan, pelajar-pelajar Kolej Melayu akan turun memberi sokongan padu kepada pasukan dengan keseragaman dan kesepaduan suara. Kegiatan beriadah bersama seluruh warga kolej diadakan bagi merapatkan hubungan silaturahim di antara staf dan pelajar-pelajar demi mencapai kesejahteraan di Kolej Melayu. Misalnya, melalui aktiviti senam robik. Aktiviti-aktiviti co-curriculum dijalankan pada setiap petang Selasa, lantas dikenali sebagai Tuesday Activities, yang terdiri daripada persatuan-persatuan dan unit-unit beruniform bertujuan mengasah bakat kepimpinan para pelajar. Pelajar-pelajar kolej juga diberi pendedahan dalam bidang kesenian melalui pasukan orkestra, pancaragam, drama dan kelab seni kreatif. Sudah menjadi tradisi di Kolej Melayu memberi penghargaan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik. Tamasya Olahraga Tahunan Kolej Melayu merupakan satu lagi majlis rasmi yang dirasmikan oleh pembesar-pembesar negeri. Minggu Murid Tua atau lebih dikenali sebagai Old Boys Weekend merupakan satu lagi program tahunan yang diadakan di Kolej Melayu. Program ini merupakan satu program bagi mengeratkan silaturahim di antara pelajar-pelajar semasa dan guru serta bekas-bekas pelajar. Di samping pertandingan-pertandingan permainan, ceramah-ceramah kerjaya dijalankan dengan tujuan memberi bimbingan dan juga motivasi kepada para pelajar dalam mencapai visi dan misi Kolej Melayu. Kolej Melayu sentiasa menekankan aspek keceriaan dan kebersihan. Lantas, aktiviti gotong royong sering diadakan bagi menyemai kepentingan aspek ini. Setiap hari Sabtu, para warden dan pengawas mengadakan inspection. Tujuan utama inspection diadakan adalah untuk memastikan kekemasan dan kebersihan asrama diamalkan dan dikekalkan. Di samping itu, inspection merupakan satu latihan bagi para pelajar Kolej Melayu supaya sentiasa berdisiplin dan sentiasa bersedia. Surau merupakan nadi bagi pembentukan sasiah yang cemerlang. Justru itu, pelajar-pelajar Kolej Melayu berjemaah setiap solat subuh dan maghrib dan membaca Al-Quran selepas berjemaah. Penerapan aspek kerohanian akan dapat membentuk insan yang positif dari segi sasiah selaras dengan visi Kolej Melayu Kuala Kangsar. Waktu makan malam berbentuk formal diadakan pada setiap hari. Pelajar-pelajar bergilir untuk makan di high table yang merupakan satu lagi latihan bagi pelajar kolej mempelajari adab sopan semasa makan. Prep malam merupakan waktu bagi para pelajar membuat persediaan dan mengulang kaji mata pelajaran. Pelajar-pelajar dibenarkan berada di kelas ataupun di perpustakaan. Selain itu, guru-guru juga mengadakan kelas-kelas tambahan dan memberi bimbingan secara berkumpulan.
Kolej Melayu terus bergerak maju memenuhi visi dan misi kecemerlangan dan kesejahteraan. Putera MCKK segak bersopan, sentiasa mara menuju kegemilangan. Ilmu dituntut tiada sempadan, pada ilahi di pohon keredaan. Di sini perjuangan dimulakan, bakal mengisi satu wawasan. Jasa pendidik tidak dilupakan, adab dan sopan menjadi amalan. Insafi diri berfikiran matang, kepadanya jua diserahkan segala. Kecemerlangan dan kesejahteraan ditatang, maruah agama, bangsa dan negara dibela.